pam. Oi, besar ni, geng. Oh, strike, geng. Dah makan, geng. Dah makan, geng. Kena strike. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Atul Zack. Okey. Hari ini menebing lagi, geng. Sungai Kinta, geng. Sungai Kinta. Air cantik jernih, geng. Batu 10, Batu 10. Jambatan Tanjung Tualang. Tu mancing dekat sini. Hajat di hati nak memancing dekat Sungai Perak. Pam pasir kan. Tapi Atuk ni tak berapa sihat. Baru bangun demam. Masih berair lagi hidung ni. Ada sahabat ajak pergi pam pasir. Dia pergi pam pasir hari ni. Sana panas. Sebab Atuk tak berapa sihat. Kata nak Atuk pergi cari tenggalan kan. Tapi Atuk konten untuk hari Isnin ni, untuk next punya konten Atuk tak ada spare. Tak ada spare konten. Atuk tak berapa sihat pun Atuk kena pergi cari konten juga satu. Supaya untuk konten minggu ni punya adalah. Jadi Atuk pergilah jauh jugalah. Kalau ikut Atuk malas nak pergi sini. Perjalanan daripada Batu Gajah ke sini jauh juga. 9 batu, 10 batu lebih kurang. Tapi Atuk tak naik motor lah, Atuk naik kereta, pusing jauh sikit lah. Parking kat atas. Mudah-mudahan ada strike lah. Mudah-mudahan. Tadi nampak ada ikan boiling depan. Dekat depan ada boiling ikan. Atuk cubalah tengok. Mana tahu kan rezeki Atuk. Sekarang pukul 9.15. 9 suku. Mungkin dalam 9.30 Atuk start mancing lah. Atuk belum setting apa-apa lagi. Okey, jom. Atuk nak setting umpan. Hari ni Atuk bawa OT dengan sawit. Sebab air jernih kan. Atuk bawa OT. Mudah-mudahan ada strike hari ni. Okey. Siap je setting, kita lancar. Okay. Atuk guna roti gardenia ya. Pakai 2 mata saiz 13. 2 mata saiz 13. Okey, geng. Roti gardenia ya. Kita lancar. Okay, satu lagi Atuk pakai sawit dah. Atuk main sawit satu lagi.
Okey geng, lontaran yang kedua, sawit peram. Ada makan geng. Ada makan. Ada makan. Tekan terus. Pam. Woi, besar ni geng. Oh, strike geng. Strike kasar geng. Kasar. Oh, kasar geng. Loceng jatuh. Dia pam jatuh tu loceng tu. Lawat ni kot. Oh, jam. Lawat. Sangkut kayu pula lah. Oh, lucut lah geng. Alah, lucut geng, dah kena jelawat. Nasib tak ada rezeki atuk lah. Tapi tak besar lah. Nampak jelawat dia dalam 1 kilo lebih kurang. Aduh, sayang. Lucut geng, kena sikit. Atuk dah sembat dah, tapi tak lekat lah. Aduh. Tak apa, kita buat lain geng. Kita buat lain. Tak lekat lah. Sampai tepi dah. Tak sempat buat apa-apa. Dia berbelit dekat kayu bawah tu. Ada tunggu kayu tu, dia berbelit. Atuk tak sempat pam naik. Mana dia ada sini lah. Tak apalah geng. Rezeki ada tu. Sayang. Boncos. Strike pertama. Kita buat lain. Dia ada lagi tu. Dia ada bawah pokok tu. Apa? Kita try lain. Sayang, kena sikit. Tak betul-betul hook up tadi. Rezeki dia nak selamat lah. Tapi tak besar. Kalau kena pun atuk lepas balik. Macam dalam 1 kilo. Macam tu lebih kurang. Terbang macam tu. Aduh. Satu jam dah geng. Tadi mula-mula lontar dalam 10 minit kan. Jelawat makan. Lepas tu tak ada makan lagi. Adik kan kecil-kecil lah. Sekarang dah 10.30 geng. 1 jam dah geng. Tak ada makan lagi. Dah makan geng. Ada makan geng. Kena. Tak lekat geng.
Oh, padu dia tarik geng, tak lekat. Oh tu, kena sikit je. Tak apa, kita buat lain geng. Ada kasar situ geng. Pedasuk dia tarik geng. Dia ada bawah tu. Dia tukar perambut lah geng. Perambut ni dah banyak kali dah. Tak mau lah. Nanti kena lagi putus. Kita buat perambut lain. Ada kasar gorgon situ geng. Pasal dia tarik Melentur pancing Dekat ujung tu ada reba, ada apa ni, melonggokan reba. Atau balik jauh sikit tadi. Kau dia tarik Tak kena, tak apa. Kita tukar pancing. Pakai mata besar sikit. Sangkut sebiji, dia ada situ. Kita pakai itu pada makan tu. Kita pakai saiz besar sikit mata. Kita tengok dia telan tak. Aduh, dia tarik tadi geng. Sayang 2 kali tu. Ikan menang 2-0 dengan Atuk. 2-0 Atuk kena hari ni dekat sini. Atuk kena bully dah. Sayang betul lah. Tak apa. Kita terbuat perambut lain barunya. Takut perambut tu dah tak elok kan. Kalau kena gorgon kan, nanti putus. Besar dia main tarik tu. Sebab Atuk pakai sawit kan, memang confirm jelawat lah. Jawab besar tu. Tadi yang tarik mula-mula tak kuat. Ini betul-betul kuat dia tarik. Sayang geng. 2-0 Atuk kena geng sini. Atuk kena main lah. Tak apa. Kita buat lain. Tengok. Tukar perambut baru. Bismillah. Sayang geng, yang kedua tu tarik lagi kuat geng. Berkokok loceng Kokok loceng. Sayang dia makan tu kena sikit lah. Atuk sembat dah, tu lucut. Dia makan mungkin kena bibir dia sikit kan. Atuk sembat je. Terus kosong. Sayang tu. Dekat depan tu ada macam longgokan kayu ujung tu. Atuk baling jauh lepas tu. Dia mungkin ada main bawah tu. Tak apa, kalau ada rezeki Atuk ada konten Atuk ada, insyaAllah. Tunggu je lah. Sebab baru 10.40. Lama lagi masa. Atuk ada dalam 2 jam lagi lah. Lebih kurang. Lagi setengah jam geng. Lagi setengah jam Atuk balik lah. 12.30.
Okay, Atuk strike kan. Atuk pindahkan kereta. Strike, tak nak balik. Strike kan. Last minute strike. Geng, alhamdulillah geng. Strike juga akhirnya geng. Atuk dah pindah kereta nak balik dah. Kira Atuk nak balik 1 kilo lebih geng. Besar. Tadi 2 kali ya. Nasi Atuk tak ada tadi lah. 2 kali lucut. Bila Atuk naik tak makan lagi. Atuk naik pindah kereta kat depan ni. Elok sampai sini Atuk tengok rod tunduk. Ni dia. Rezeki geng. 1 kilo lebih ni geng. Dalam 1 kilo lebih sikit lah. Rezeki Atuk dapat juga geng. Tak sangka lah geng. Kalau ada rezeki macam itulah. Hari ni kuat dia punya masuk mata. Yang 2 ekor tadi tak kuat. Atuk ada masa sikit lagi. Atuk pasang umpan baru. Dia makan umpan roti tadi geng. Dia makan yang umpan roti. Sana tadi dia makan umpan sawit. Yang ni dia makan umpan ni. Dia makan umpan roti. Atuk dah nak balik dah. Okey geng, Atuk dah selesai memancing dah. Rezeki Atuk dapat jugalah. Atuk ingat dah kumpau dah. Sebab tadi masa strike tu Atuk pergi ambil kereta jauh parking. Bila Atuk sampai dekat sini je tengok rod melentur. Atuk turun betul-betul last minute dia makan. Sebab yang mula-mula tadi pot yang pertama Atuk lontar 2 pancing kan. 1 roti, 1 sawit. Yang sawit tu tak sampai 5 minit dah. 10 minit lebih kurang. Dia dah strike dah. Kecil lagi daripada inilah. Dah strike. Atuk dah tarik sampai tepi. Dia macam tersangkut. Ikan sangkut dekat kayu. Atuk baru nak adjust je. Dia lucut. Selawat. Tapi tak besar lah. Ini lagi besar. Habis tu lama lagi. Makan lagi 1. Yang melentur tu. Sawit juga. Atuk sembat lucut tu. Lepas tu dah tak ada makan dah. Lama Atuk tunggu. 1 jam lebih kurang. 1 jam lebih. Atuk pindah pot kedua. Pot kedua susah nak lontar kan. Atuk pindah pot ketiga. Pot ketiga ni macam tak menarik. Macam tak menarik tempat dia. Terlalu luas. Kawasan dia terlalu luas kan. Tapi Atuk cuba je lah kan. Atuk cuba jugalah. Dalam lebih setengah jam lah. Lebih setengah jam. Jam dah pukul 12. Atuk kena nak balik lah. Atuk pergi jalan sana. Ambil kereta. 12 suku lebih kurang. Atuk ambil kereta sampai sini tengok rod melentur. Tak lama tu Atuk bungkus balik lah. Sebab dah 12.30 dah kan. Okay, ni Atuk tunjuk ikan dia. Ni dah geng ikan dia. Jelawat. Besar juga geng. Cantik juga kejap ya. Ni geng ikan ni. Jelawat 1 kilo lebih lah ni. Tapi tak ada macam sebelum tu lagi besar. Ini kira dalam 1 kilo lebih sikit je lah ni. Dalam 1 kilo lebih sikit je. Tapi apa pun rezeki Atuk lah. Last minute. Alhamdulillah. Kalau tidak tak ada konten tu. Untuk minggu ni punya kan. Alhamdulillah, syukur. Okay. Sampai di sini sajalah Atuk memancing ya. Semoga berjumpa di lain konten
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.